Skuter Vespa dengan harga bawah daripada RM13,000. Inilah dia Brixton Mocha 250. Lampu utama motor ni menggunakan lampu hexagon dan menggunakan LED, termasuk sekali dengan signal di bahagian hadapan. Sama seperti di depan. Belakang juga didatangkan dengan lampu LED untuk lampu brake dan juga lampu signal. Cuma lampu belakang ni macam kenal, betul tak? Enjin motor ni didatangkan dengan 244cc yang menghasilkan 24 horsepower dan juga 24 Nm torque. Top speed untuk motor ni anggap je lah dalam 1.3. Dan inilah bunyi Brixton Mocha. Bagi suspension hadapan menggunakan telescopic fork, manakala belakang pula menggunakan double shock absorber. Seterusnya, sistem brake didatangkan dengan single disc ABS depan belakang. Tayar pula menggunakan jenama Edison bersaiz 120, 70, 12 bagi kedua-dua tayar. Aksesori motor ni dah datangkan sekali dengan rack di bahagian belakang dan terdapat USB charging port untuk Type A dan juga Type C. Seterusnya, bahagian storage pula didatangkan dengan storage yang agak luas di bawah tempat duduk. Meter motor ni didatangkan dengan meter TFT yang mempunyai touch sensor. Dan kita boleh akses information, Bluetooth dan juga TPMS. Untuk seat height motor ni 750mm dan berat 130kg sahaja. Jadi cukup rendah dan juga ringan untuk orang-orang kitchen di luar sana. Jadi kalau korang minat dengan Brixton Mocha 250 ni, Alif ada 3 colour yang ada sekarang ni dan harga body dia RM12,888 sahaja. Kalau korang minat boleh PM Alif, link ada di bio.